Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita lagi dalam pelajaran sains tahun 4. Kali ini kita akan mempelajari tentang gerak balas terhadap rangsangan dan kita akan lebih fokus kepada gerak balas manusia terhadap rangsangan. Kejadian tadi menunjukkan contoh gerak balas manusia terhadap rangsangan. Bolehkah kamu jelaskan apakah rangsangan yang diterima di dalam kedua-dua kejadian tadi? Dan apa pula gerak balas yang dilakukannya? Wanita dalam video ini memejamkan matanya apabila habuk menghampiri mata. Tindak balas ini disebabkan oleh rangsangan penglihatan yang melihat objek menghampiri mata dan mata terpejam sendiri. Wanita ini pula mendapat rangsangan melalui pendengaran. Penglihatan dan pendengaran merupakan dua deria yang ada pada manusia. Selain daripada penglihatan dan pendengaran, terdapat 3 lagi deria yang bertindak sebagai pengesan kepada rangsangan di sekeliling kita. Antaranya seperti deria bau, deria rasa, deria sentuhan. Mari kita senaraikan 5 deria manusia. Mari. Melihat dengan mata. Mendengar dengan telinga. Menghidu dengan hidung, sentuhan dengan kulit, merasa dengan lidah. Catatkan 5 deria manusia di dalam buku tulis kamu. Sehingga bertemu lagi. Bye-bye.